A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah siri ke-14, Tadabbur Keindahan Kalimah Al-Quran, yang kita gunakan faedah daripada buku Menghayati Keindahan Kalimah Al-Quran, Satu Lafaz Pelbagai Makna. Kita masih lagi pada topik keindahan kalimah al-khair di dalam Al-Quran, merujuk kepada pemaknaan keempat. Kalimah khair bukan semata-mata membawa makna kebaikan, terdapat pelbagai makna mengikut konteks ayat. Dan pada pertemuan kali ini insya-Allah kita akan kongsikan uh, satu lafaz pelbagai makna pada kalimah al-khair yang membawa makna Al-Quran. Terus saja kita tengok pada muka surat 11 bahagian atas tu, merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 105. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ay yunazzala alaikum min khairin mir rabbikum. Terdapatnya kalimah min khairin kat sini. Khair, kalau ikutkan memang makna khair ni kebaikan. Kalau tengok pada terjemahan ni pun dia ada tulis dalam kurungan tu, atau wahyu. Wahyu ni merujuk kepada Al-Quran lah. Baik. Kalau siapa melihat kepada terjemahan umum, ya, dia membawa makna kebaikan. Tetapi jika melihat kepada pemaknaan berdasarkan konteks ayat, ayat ini dia nak membawa makna wahyu ataupun merujuk kepada Al-Quran. Baik, terus saja melihat kepada tadabbur ayat ni. Lafaz khair pada ayat ini tidak terhad makna kebaikan saja, ia merangkumi wahyu, hidayah, kemuliaan umat, iman dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Okay, secara ringkasnya, jika kita merujuk kepada kitab tafsir Al-Quran, maka terdapat beberapa uh, penerangan apakah makna khair pada ayat ini. Baik, secara ringkasnya dia ada membawa makna wahyu. Wahyu ni merujuk kepada Al-Quran lah. Merujuk kepada Al-Quran. Dan ada juga pemaknaan lain yang membawa makna hidayah, membawa makna kemuliaan umat. Umat ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ada makna iman dan ada juga membawa makna kebaikan di dunia dan di akhirat. Okay, untuk lebih faham, cuba tengok uh, nak faham makna khair kat sini, kena rujuk dari sudut konteks ayat. Ayat ni cerita pasal apa? Okay, ringkasnya, ayat ini mengenai kedengkian ahli kitab. Ahli kitab ni dia adalah istilah di dalam Al-Quran merujuk kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani di kalangan Bani Israel. Sebut ahli kitab, jangan salah faham pula. Ahli kitab ni bukan orang yang orang alim ke apa, ahli kitab sebab saya masih ingat dulu waktu permulaan saya kongsikan tadabbur Quran kelak-kelak awal dulu, saya ada pernah tanya, dan mereka ni adalah orang yang baru nak memahami Al-Quran, dan bila saya tanya apa maksud ahli kitab, ada pelbagai makna. Dan sebenarnya mereka ni tak pernah belajar tafsir lah. Jadi ada yang kata orang alim, ada yang kata orang yang yang hafal Quran, macam-macam. Jadi kat situ saya faham satu benda. Al-Quran pada hari ini, ramai orang dia tahu baca tetapi dia tak faham. Sebab kalau kita pergi tengok pada terjemahan ahli kitab pun, dia tulis ahli kitab. Kadang-kadang kalau siapa yang meneliti, dia akan nampak lah penjelasan ni ditulis dalam kurungan, dalam bracket itu merujuk kepada orang Yahudi. Contoh macam ayat ni, ahli kitab yang dimaksudkan ialah khususnya Yahudi Madinah yang tidak berpuas hati apabila wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sesiapa lihat dengan terperinci pada ayat ni, sebenarnya bukan setakat orang Yahudi Madinah aja tau. Okey, cuba tengok Ma yawaddu.
Okay, ma yawaddu. Maksud ma yawaddu ni ialah tidak suka diturunkan, tidak suka maksud dia. Maksud ma yawaddu tu tidak suka. Siapa yang tak suka? Ada dua kelompok. Alladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Okay, dekat sini yang tak suka tu ialah orang kafir. Boleh disebut orang kafir ni umum lagi. Tapi spesifiknya disebutkan kat sini orang kafir min ahlil kitab. Okay, pertamanya orang kafir itu di kalangan ahli kitab. Ahli kitab ni lah yang dijelaskan, iaitu orang Yahudi dan juga Nasrani. Nasrani ni maksudnya orang Kristian ya. Kemudian walal musyrikin. Okay, musyrikin kat sini ialah orang kafir Quraisy. Kafiran ni orang di Mekah tu lah. Okay. Jadi kita nampak pemahaman jelas yang dekat sini ialah mereka ni tak suka. Tak suka apa? Ni penjelasan kat ujung ni. Ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Mereka ni tak suka yang mana diturunkan kepada kamu. Maksudnya kepada siapa ni? Kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khairin, sedikit ataupun sebahagian daripada kebaikan. Nampak tak? Kalau siapa faham dengan terjemahan makna khair dengan makna asas ni kebaikan, apa makna kebaikan itu? Tapi maksud kebaikan di sini adalah wahyu Al-Quran. Orang-orang apa nama? Orang-orang Yahudi mereka tak suka sebab apa? Sebab yang Al-Quran itu diturunkan bukan kepada orang Yahudi. Itu mereka ada rasa apa? Dengki. Manakala orang musyrikin, mereka tak suka sebab apa? Sebab mereka ni adalah orang yang egonya tinggi, orang yang sombong. Mereka rasa tak perlu dibimbing oleh wahyu. Cukuplah dengan apa yang telah disampaikan oleh nenek moyang sebelum ini. Itu secara ringkas nak faham lah. Okay. Jadi perkara utama dalam ayat ini adalah mereka mempertikaikan ketetapan Allah. Maksudnya Allah Ta'ala dah tetapkan yang Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan ini adalah syariat Nabi Muhammad kepada seluruh umat, bukan hanya kepada kelompok tertentu. Jadi orang Yahudi ni sebelum-sebelum ni Allah Ta'ala utuskan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul di kalangan orang Yahudi. Bermula daripada Nabi Yaqub, Yusuf, Ayub sampailah Nabi Isa tu semua orang Yahudi. Orang Yahudi, orang Nasrani dari kalangan Bani Israel. Tiba-tiba Rasul akhir zaman diturunkan kepada orang Arab. Itu cerita dia lah. Kalau kita nak melihat dengan lebih panjang perbincangan itu. Maka secara ringkas untuk kita memahami ayat ini ialah orang Yahudi Madinah dan juga orang musyrikin Mekah, mereka ni tak suka bila mana Al-Quran itu diturunkan. Jadi secara jelas ayat ini menyingkap keburukan sikap mereka yang dengki terhadap khair. Dengki terhadap apa? Terhadap wahyu. Dengki terhadap Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu di dalamnya syarat dengan peringatan, syarat dengan nasihat, panduan kehidupan yang menyebabkan manusia mendapat hidayah. Dan ia juga satu bentuk kemuliaan bagi siapa? Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ini ada sesuatu yang tak disukai lah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka tak sukalah sebab apa? Sebab yang menerima Al-Quran itu bukan di kalangan orang Yahudi. Okey, dan juga makna-makna lain lah yang dikurniakan kepada umat Islam. Baik, apa yang kita patut sedar daripada ayat ini? Okey, ini satu penghayatan yang sedikit mendalam. Kalau kita cuba tadabbur, cuba tengok faktanya apa? Faktanya ialah orang Yahudi dan orang musyrikin Mekah, mereka ni dengki, mereka ni tak suka kepada Al-Quran. Kalau kita mengambil kepada pemahaman orang Yahudi dengki bila mana umat Nabi Muhammad mendapat kelebihan dengan turunnya Al-Quran, mereka sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya apa? Maksudnya Al-Quran ini sesuatu yang sangat bernilai.
Sebab mereka dengki. Sepatutnya, maknanya mereka nak kalaunya Al-Quran itu diturunkan di kalangan mereka, di kalangan Bani Israel. Ini nak memberi erti bahawa betapa bernilainya Al-Quran. Jadi, refleksi pada diri kita. Bagaimana pula hubungan kita dengan Al-Quran? Kalaulah benda yang bernilai, contohlah kalau kita nisbahkan kepada jongkong emas. Kalaulah kita ni berpeluang untuk dapat jongkong emas, agak-agak apa yang kita akan buat? Kita akan usahakan. Contohlah, ni contoh saja. Contoh katakan, siapa-siapa solat subuh berjemaah di masjid, dia balik daripada masjid tu, dekat rumah dia dapat satu jongkong emas. Sudah pasti kita akan bersungguh-sungguh buat benda itu. Ini contoh nak bagi tahu. Maksudnya nak menunjukkan nilai itu. Jadi sepatutnya jika kita sedar, jika orang-orang Yahudi berdengki disebabkan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkan kepada kita umat Nabi SAW, kita bangga atau tidak sebagai umat Nabi Muhammad? Kita bersyukur atau tidak yang pada hari ini kita dapat menikmati kenikmatan Al-Quran? Tepuk dada, tanya iman masing-masing. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai refleksi lah, daripada apa yang perlu untuk kita dapat kat sini, perhatian. Tidak semua orang gembira melihat kita menerima kebaikan, walaupun kebaikan itu datang dari Allah. Situasinya seperti dalam ayat ni lah. Ada orang tak senang bila mana Nabi SAW dilantik jadi Rasul. Bukan dari kalangan orang Yahudi, dia adalah orang Arab. Dan lantikan menjadi Rasul itu atau diturunkan Al-Quran itu adalah satu kebaikan yang datangnya daripada Allah. Jadi apakah refleksinya kat sini? Nak beritahu bahawa dalam hidup kita ni kadang-kadang ada benda baik yang kita dapat, orang tak suka tau. Contohnya apa? Kita ambil contoh ilmu katakan kan. Kita ni belajar ilmu agama kan, belajar di universiti katakan, ataupun selain pada ilmu apa dia, harta, tak kisahlah, benda tu benda baik kan. Sepatutnya benda baik ini mungkin diraikan, tetapi kena ingat ada orang yang tak suka, ataupun dengan kefahaman lainnya nak bagi tahu yang lebih relate dengan kita, ada orang yang karakternya memang tak suka bila tengok orang lain berjaya. Ni Allah Ta'ala berikan satu bentuk peringatan kepada kita berdasarkan ayat ni. Apa lagi? Ada orang yang tak senang apabila melihat orang lain berubah menjadi lebih baik. Ada kelompok-kelompok itu. Samalah karakternya seperti mana orang-orang Yahudi dengan orang musyrikin Makkah. Malah ada juga orang yang suka meremehkan kebangkitan orang lain. Contoh, sebelum ni dia free hair, tak tutup aurat kan, tak pakai tudung. Jadi dia berhijrah, dia berubah pakai tudung. Jadi bila dia pakai tudung, orang kata kat dia, tak payah nak buat alim sangat. Contohlah orang kata kan. Itu meremeh lah tu. Jadi semua sikap-sikap ini adalah sikap yang ada pada orang kafir. Itu. Jadi persoalannya, pernahkah kita rasa tidak selesa melihat orang yang lebih dalam agama, maksudnya lebih pada sudut pandai baca Quran katakan, ataupun orang tu lebih berilmu ke, pernah tak kita rasa macam tu? Ini contoh lah, dan bolehlah relate dengan contoh-contoh yang lain. Jika ayat ini sedang menegur hati kita, bahasa mudah nak fahamnya, begitulah. Ayat ini juga mendidik kita bahawa kebaikan daripada Allah tidak perlu restu manusia. Selagi ia selari dengan kebenaran, teruskan saja walau dibenci. Baik. Jadi dekat sini kita sedarlah bahawa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak mengingatkan kepada kita ialah bila mana
hati sudah dicemari dengan penyakit dengki, penyakit sombong, Allah menghalang hati itu daripada menerima kebenaran. Maksud kata apa? Apa saja benda baik yang dibuat, semua dia nampak tak elok. Padahal benda tu baik. Puncanya apa? Puncanya masalah dalam hati tu. Sebab telah dijangkiti penyakit dengki, penyakit sombong, dan penyakit ini penyakit yang boleh diwarisi tau. Ha. Dan kalaulah benda yang diwarisi itu benda baik tak apa, tapi penyakit itu diwarisi oleh penyakit orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrikin Mekah. Na'udzubillah min zalik. Dan yang terakhir, muslimin muslimat dirahmati Allah, penyakit dengki ni jauh lebih bahaya daripada jahil. Jahil kita boleh tuntut ilmu tau, boleh belajar. Tapi kalau dengki, orang dengki ni sifatnya apa? Dia tahu perkara tu baik, dia tahu benda tu betul, tapi dia tetap menolak. Sebab apa? Disebabkan kedengkian yang menebal di dalam hati dia. Dia tak boleh nak buat apa kat situ. Jadi penyakit dengki ni jauh lebih berbahaya daripada jahil. Wallahu a'lam bissawab.